Assalamualaikum guys, welcome back. And kami sekarang berada di Berhad. Semalam sampai pukul 6 semalam. And then kita lunch atau dinner ikan trout bakar. Best juga tu. Hari ni the food day kita akan di Uno National Park. Uno National Park ni memang terkenal dengan air terjun dia lah. It's a national park, so almost sampai petang juga lah, sampai pukul 2 ke 3 juga lah, maybe pukul 2 di national park tu. Then lepas tu kita lunch dan kita pergi according to Mira tu small factory outlet lah, Shopee sikit lah. Dia kata kecil je. So hari ni kita akan santai-santai di Uno National Park. Bosnia has two entities, Federation of Bosnia and Herzegovina and the Republic of Srpska. Basically, in Federation of Bosnia we have only one national park, and that's this one, National Park Una. It got named by the river Una, and there's a legend myth that says that before Bosnian Kingdom in the ancient times we had Romans, Greek people here, we had them strolling around, and basically when they came to Una River they said Una, which basically means one and only in their language. So they were amazed by look of that river, and they said that's the only river that looks like that in the world. Kita dah sampai dekat Una National Park entrance, tapi kena tukar bas. Sebab bas ni yang besar sangat, tak boleh naik. So kena naik bas yang diorang sediakan. Kena ada 8 kilo lagi nak naik. Lepas tu kena menapak pula. Kena ada 300 meter. So jom. Okay, dah sampai dekat Una National Park entrance, park dia. Park entrance dia, so lepas ni kena jalan. Katanya dalam 300 meter je pun. Oh, menampak juga mendaki. Okey je, sejuk, tak panas.
Okay, dah habis dekat Puna National Park. Cantik, waterfall dia cantik. Dan yang nak pergi ke island. Oh, dah sampai dekat restoran. Grill bakar-bakar ayam pula. Right, dah sampai dekat The Island. Kenapa dia panggil The Island akan diterangkan sekejap lagi. Tapi nama tempat ni Yapotski Otoki. Yapotski Otoki. Jom kita tengok apa yang dipanggil island ni. Apple. Is it apple? Ni masuk kampung orang asli, orang asal. Tapi orang asal dah jadi moden lah, tak ada lah. Kampung je. Tunggu nak naik boat. Owner baru prepare boat first customer of the day. Dah kat pukul 3 baru ada customer. Saf lelaki duduk sini. Saf lelaki. Susu perempuan. Setengah jam ni. RM1. Okay, bye. Bye. Lagi ni perempuan kita. Hai. Lagi. Balik air. Oh, air ni.
sampai dekat outlet dah kedai je. Dari semua je lah. So habis sejam tak habis kot. Dah kita ronda-ronda je dulu. Assalamualaikum. Dobro jutro. So sekarang ni jam pukul 7.30. Hari ni kita akan gerak ke cross border to Croatia. Dan terus ke Zagreb. So cuaca agak sejuk hari ni, mungkin pagi lagi ni dah pukul 7.30. So hopefully tak adalah sejuk sangat sampai Zagreb. Sebab baju-baju tebal semua dah masuk dalam luggage lah. Tinggal jaket dengan windbreaker saja. Hopefully that kalau tak sejuk tu okey lah. So okey, kita nak gerak sekarang. Tunggu rakan-rakan lain loading bag semua-semua. Lepas tu kita akan gerak to border crossing. Katanya kena turun cok pasport beratur semua-semua. Macam nak masuk Thailand di Padang Besar tu, kena beratur belah Bosnia punya side, lepas tu Croatia punya side, and then terus ke center lah. Kita akan solat di Islamic Center di Zagreb nanti. Sad today. You're not happy that you're going home? Some groups, I mean, majority of them would say that they're, of course, sad that they are going, but they are happy to be home again. So now we have 3 hours journey ahead of us, but our border will be in like 15-20 minutes. We are close to Croatia. So please check, do you have your passport with you? Probably we will have to get out of the bus and do the scanning of the documents of passports, and Bosnian and Croatian border are one next to each other, so that's good. Okay, dah sampai dekat border crossing. So kat sini tak boleh ambil video tengah gambar. So nanti kita jumpa balik di Croatia. Right, baru lepas border crossing masuk Croatia. So welcome to Croatia. So lepas ni ada 2 hours untuk ke Zagreb. Okay, berhenti sekejap, toilet break. Ramai yang nak ke toilet, sejuk. So somewhere in between border to Zagreb lah. Toilet break tengah jam.
Alright, dah sampai dekat Zagreb City Centre. So kat sini kita pusing-pusing, lepas tu pergi Old Town, pergi shopping sikit. Lepas tu barulah ke Islamic Center untuk lunch dengan solat. Lepas tu barulah kita ke airport. Dah habis makan tadi. Okey lah, stew beef dengan nasi sikit. So ni nak solat kat Islamic Center. Dia satu building je, makan di sebelah tadi lah. So tunggu rakan-rakan yang lain ambil wuduk. Saya lupa. Nanti dekat airport, so basically kita akan check in. After check in, you all boleh terus pergi masuk dekat international flight punya area. Now I wish you safe flight back home, safe trip. Please let me know when you get back home. Alright, dah sampai dekat Zagreb International Airport. Tapi kami awal lagi, pukul 4.50 baru. Katanya kaunter buka pukul 5.50 baru buka. So another 1 hour. Lepas tu airport ni quite small lah, small airport. International airport tapi small. So seating kursi pun limited je. So kita duduk atas lantai lah. Masing-masing adalah kedai, satu kedai orang boleh beli souvenir lagi kot. Apa kita tunggu nanti. Alright, dah sampai di Zagreb Airport. G27 untuk ke Istanbul. Menarik, sangat menarik. Trip bersama Arbah di Balkan 5 negara. Bermula di Macedonia,
lepas tu Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Croatia. Cuma mungkin beberapa negara yang macam Albania tu yang kurang menarik sikit, boleh skip lah. Tapi keseluruhannya sangat menarik. Servis Arbah, tour guide, semua-semua tu pun sangat menarik. Puas hati lah. Makanan pun puas hati. Semua tu lah, makanan dia biasalah local food. Dia orang ni lebih suka masin sikit lah. Tapi tak apa, boleh makan dia. Rasanya ini saja video kali ni. Harap anda enjoy tengok video-video travelog saya. Kali ni ke Balkan 5 negara. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.